Ramai wanita yang tengah dalam fasa 2 weeks wait ataupun 2 minggu menunggu lepas ovulasi akan perasan satu benda ni. Tiba-tiba rasa macam kena gastrik. Doktor, saya tengah 2 weeks wait tapi perut rasa tak selesa. Normal ke ni? Jawapannya, ya, boleh jadi normal. Masa ni, hormon progesteron dalam badan kita meningkat dan bila progesteron naik, sistem penghadaman pun boleh jadi perlahan. Itu yang buat kita rasa kembung, senak atau macam gastrik. Tapi jangan terus anggap itu tanda hamil ya. Ia boleh jadi petanda awal tapi juga boleh jadi sebab stres, makan tak teratur atau terlebih ambil kafein. Kalau awak tengah ikhtiar, saya sarankan FT Chalk Cinnamon. 1 sachet setiap pagi. Bukan saja bantu kesuburan tapi juga tenangkan perut sebab ada magnesium dan prebiotik. Rasa dia pun sedap dan sesuai untuk usia 30-an ke atas. Saya Dr. Raihana, Certified American Board of Redefined Medicine, Anti-Aging and Fertility. Kalau awak nak tahu cara jaga hormon masa 2 weeks wait dan elak simptom yang ganggu usaha TTC, awak boleh subscribe video protokol TTC saya, klik link bawah tu.